hari ni kecoh lagi. UKM buat hal lagi, kelar kabut lagi, huru-hara lagi Universiti Kebangsaan Malaysia ni. Laporan menyatakan jumlah kutipan yuran program SPEN dan DPLI ialah 60.77 juta. Daripada jumlah itu, hanya 2.43 juta direkodkan oleh UKM. 50.74 juta dikutip oleh pihak koperasi, 7.6 juta pula masih belum diterima universiti. Lebih membimbangkan, kutipan 50.74 juta itu dibuat tanpa kuasa yang jelas dan tanpa kelulusan Menteri Kewangan sebagaimana dikehendaki Peraturan Kewangan. Apabila laporan Ketua Audit Negara siri 1 2026 mendedahkan ketidakteraturan yang sangat serius mengenai kutipan hasil yuran pelajar dengan isu cara UKM menguruskan perbelanjaan universiti. Ini melibatkan Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan Profesional UKM Shape kan, something with perjanjian kerjasama antara UKM dengan koperasi B51788 kan. Dikatakan tak ada kelulusan LPU dengan Menteri Kewangan, tanpa kelulusan Menteri Kewangan. Maksudnya kalau ikut Perlembagaan Universiti dengan peraturan kewangan kerajaan, ada perjanjian tertentu, lagi-lagi kalau perjanjian itu terkait dengan aplikasi kewangan yang sangat besar, melibatkan komitmen jangka panjang, risiko kepada dana awam, dia wajib mendapat kelulusan Menteri Kewangan terlebih dahulu. And this is not the first time UKM terlibat dengan isu-isu macam ni. Tahun lepas punya report LKAN, Laporan Ketua Audit Negara siri 2 2025 kalau tak silap, dalam Dewan Rakyat pun dihebohkan, kecoh juga mengenai isu ini, pendedahan yang mana UKM sebelum ini terlibat dengan isu ketidakterusan proses perolehan, melibatkan 3 tender utama kan, dengan berapa nilai dia aku lupa lah, hampir 60 juta, something like that lah kan. Laporan Ketua Audit kata syarikat-syarikat yang tidak disyorkan oleh panel penilai tetap diluluskan for some reason. So it's about integrity. Itu ada isu yang ada naik chancellor ke apa, letak jawatan apa semua kan, dia terkait dengan isu ini. Sebelum ini naik lagi sekali tahun ini isu yang lebih kurang sama. Jadi to be fair, aku try look into this, aku try tengok isu ini sikit. Rupanya ada Timbalan Menteri Pengajian Tinggi YB Adam Adli ada jawab, bercakap mengenai isu ini dalam Parlimen. Untuk hasil yuran yang tidak diperakaunkan, pelarasan semula telah pun dibuat dengan mengiktiraf hasil berjumlah 2.27 juta bagi SPEN dan 30.09 juta bagi DPLI untuk tahun 2024 serta 27.67 juta bagi kohort terdahulu untuk tahun 2025. Semua hasil yuran pelajar DPLI kohort 7 ini juga telah pun diperakaunkan sepenuhnya. Mana isu ini merujuk kepada isu urus tadbir sekitar 2017, lama dah pun. Masalah tata kelola, lama, lapuk punya masalah. Dan memang dari dulu ada dibuat satu, penyelarasan, penambahbaikan terhadap sistem kewangan oleh kerajaan untuk mengukuhkan kawalan dalaman setiap universiti dalam Malaysia ni. YB Adam sebut ada kes yang berkaitan satu syarikat ini sekarang memang di peringkat mahkamah, di peringkat keadilan, dibicarakan di mahkamah. Maksudnya proses perundangan sedang berjalan dalam isu ini. Dia tidak diselesaikan mengikut lunas undang-undang, saluran undang-undang. So tak timbul dakwaan. Kononnya ada pihak kata isu ini sengaja disenyapkan, sengaja dilambatkan, ada orang cover lah apa semua. Tak berlaku. Cuma poin penting dekat sini, you need to know, dapatan Ketua Audit Negara itu menyentuh soal urus tadbir, isu urus tadbir dan pematuhan prosedur. It's not about duit hilang ke, duit kena curi ke, sakau duit ke apa kan. No, it's not about that. Ketua Audit Negara dia buat teguran mengenai kelemahan dari sudut pentadbiran dengan kawalan dalaman universiti. Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Bukan dakwaan dana lesap ke, dana kena curi ke apa. No, this is more kepada kelemahan tata kelola. Bukan skandal ada pihak songlap duit ke apa. No, it's not about that.